Nur MZ. Nur MZ ni tutup. Dekat situ je lah. Tutup. Itulah. Itu je lah. Tutup. Suka-suka tutup, suka-suka buka. Hari Khamis ditutup kot. Takkan Jumaat dia buka. Apalah, kat sini sajalah. Martabak pun ada. Boleh lah kat sini. Alhamdulillah sampai sudah kat sini. Right. Telur sotong. Ni kalau kat sana kat kedai mamak ada ni. Martabak mu ada bang? Ada martabak. Martabak mu ada. Ada martabak? Martabak. Adik di mana dik? Oh, menu Zaimah Tak ada nasi. Ada. Martabak kambing. Permulaan nampak macam Zaimah. Penambahan Ni telur sotong, telur 2 biji. Yang ni nasi lemak. Telur tampal dia. Siap apa tu? Cair lagi, kuning dia. Baik handphone ada dia ambil. Kalau tak ada ikut Ni makan. Mihon saja, mihon. Boleh Kuala Lumpur bang? Sini. Ni hotel yang berapa bang? Ya. Okey bang. Tu berapa? 350 ah? 350. Ambil baru bang 368. Alhamdulillah settle. Makan dekat kedai sebelah Nur MZ ni. Nur MZ tutup. Kita pergi kat sebelah dia saja. Martabak pun ada. Oh, beraneka makanan ada.